Wah, tengok ada pizza. Okay, Assalamualaikum. So, sekarang kita dekat PLC PLC Proton. Sekarang pukul 3.30. Kita tunggu bah. Ini Roy. Boleh pay Roy. Ya. Okay, ini brother kita seorang ni. Dah pizza tu. Kita pergi pizza ni. Pizza awak tu. Buat dua. Sama flavor. Sama flavor. Mantap balik. Soal-soal lagi, so kita tengah tunggu bas. Bas lebih kurang pukul 4 sampai agak-agak sekarang ni pukul 3.30. Okay. Okay, stay tune sekejap aku nak letak bas. Check out. Jom, kita simpan barang dulu. Aku nak lepok dulu lah. Jack, slow sikit. Jack. Aku nak turun pokok. Baca balik lah. Ya, dah start rekam tak? Sekarang Okay, so kita dah jalan lah. Pukul 4.30. Semua dah penuh lah. Tapi kami free rider lah, 3 orang. So kita akan tukar bas lagi. Nostalgia, aku lama tak naik bas. Last time naik bas. Ya, zaman-zaman sikit. Ya bas, saya setengah. Dah lebih satu. So, ciao. Saya dah tukar bas. Tukar bas. Okay, so kita dah tukar bas. Kita dah dekat Sungai Dua lagi. So, dalam 10-15 minit kita gerak. So, sekarang kita tengah buat head count. Tengoklah. Bagi cukup semua orang dulu. Baru kita jalan. Okay, so stay tune. Gerak ke KL. Boleh pay. Okay, so breakfast bro, breakfast. Breakfast. Jadi YouTuber. I'm already a YouTuber. Abi dia tadi macam diam sangat tau. Okay. Okay, jom. Jom breakfast. Jom ban. Baik tu semua. Kita dah tidur separuh. Bun, Saya kau lo. cepatlah. Mana? Bang, buat jaket bang, untuk cewi je. Panas nak buat ni. Jom. Kita pergi makan dulu. Makanan is provided by our company. So kita makan dulu lah, breakfast. This is our first. Tapi kita tak sampai lagi sebenarnya. Yang penting makan dulu. Apa pun makan dulu. Walaupun tak sampai lagi, kita makan dulu. Okay man. Tak nampak Afan. Tak ada ni. Tak ada gurun. Kita dah tidur dah puih. Lepas tu orang gerak nak makan. Apa je yang bila kita buat, kita makan je lah. Jun. Baju tu siapa? Asap boys. What's boy? Sekarang kita dalam trip nak pergi ke KL. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Koh tu masuk pulau. Okay. Lipe tu nama dia. So kita stop by dulu, kita makan dulu. Lepak dulu. Hari kita punya bas 1. Kita punya bas 2. Nanti kita punya bas 3 kat ujung sana. Boleh nampak kan? Jauh sekali kecil tu. Okay, kita ada 3 bas. Bas kami nak ni antara bas yang kecil lah. Yang 2 tu besar lah, saya cross sekejap. So kita mesti kita mencari Roy. Ni dia. Kita ada geng kita kat sini. Hai bang. Assalamualaikum. Salam. Pagi. Ya. Pagi ya. Ya. Tidur ni. Dia lah berjam-jam. Boleh lah berjam-jam lah. Alhamdulillah.
Rezeki. Jom. Kita pergi makan, lepas kita makan kita pergi subuh. Okay, pergi subuh dulu. Saya merasa sedih kerana Arsenal kalah. Kalau penalti. Sebab dapat kau. Ini dah. Kau boleh nak tahu. Lagi terlena tak tahu. Wow. Wah, can kuat. Kau macam ni. Tak mau. Belacan terbaik. Color pun tahu kan. Lagi belacan. Boy, tadi tak mau breakfast dah lapar. Tu lah. Tambah. Tambah. Bukan dia apa? Kau tambah. Tambah. Ayam. Ba, tu kan. Bukan juga yang tak mau kan. Mau tadi gila. Kalau boleh tak mau. Aku bombah sampai ke sini tak mau cakap dengan orang tu. Kau apa? Mau bungkui. Ni dia nanti marah lah. Takkan kopi kali tak? Ha? Kali ni tak. Ini tak guna ni. Kita sampai dekat Chok Passport Thailand. Padang besar. Ternyata dia seorang waria. Ada nasi berani, ada ayam goreng, semua ada situ. Lepas tu kita nak pergi Yeti, kita nak pergi buka seluk kasut apa. Pasal kok dua pulau tu dia ada kok Tarutau sama kok Kai. Kok Kai tu pulau Telok yang ada lubang-lubang tu. Lubang-lubang tu kita nak basuh kawasan ni. Kita nak pergi salin di Yeti. Siapa nak turun ke, nak pergi jalan, nak pergi ambil gambar, ambil kamera apa tu semua kena turun. So kita dah lepas daripada border immigration lah. Okay, so kita tengah menghala ke Pak Barak. Kita anggaran perjalanan lebih kurang lebih 2 jam sebelum kita sampai dekat JT menuju ke Kuala Lumpur. Okay, so lagi habis. Jalan Dia bagi 200 kat. tinggal lagi 2 jam. Untuk estimate kita sampai Kuala Lumpur dalam 5 jam something lah. Kita target dalam pukul 3 sampai pukul 4, 3 ke 4 around that lah kita akan sampai ke sana lah. So sekarang ni tengah barai, kita rehat dulu sebab ramai yang tak tidur sebab kita keluar dah pukul 4 pagi. So Abang Kiki yang tadi InsyaAllah ni boleh. cari sampai, kita tengok view. Ada. GoPro ke atau brand lain? Osmo Apa tu? DJI.
Okey, kita dah sampai dekat Pak Bara. Kita nak pergi makan. Lepas tu kita nak pergi ke stok dekat JT. Kita nak restock kita punya stok. Lepas tu kita nak salin baju. Okey, jom kita makan dulu. Saya lapar teruk ni Fan. Sudah dah. Rocha Bara. Oh, ada roti martabak. Martabak lah tu. Roti sup kari ke roti canai kari lah. Crispy roti canai susu, fried egg bread, roti box dan roti pisang. Sama lah lebih kurang dengan look kita juga lah. Tapi geng ni sampai awal ya. Cuma beza dia roti kecil sikit tu. Dia ada medo kecil sikit. Dia medo kecil sikit. Alamak. Kursi patah. Kursi patah. Kursi patah. Lapak sangat. Aduh. Sampai patah kursi tu. Kursi patah. Dia lapak sangat sampai kursi patah. Ha? Siapa tu yang after sale tu? Yun. Ya, Yun. Ya kan? Makan apa? Pantau dua. Mai Thailand makan nasi ni. Macam Ada. Dia order tapi dia tak tahu. Dia order tapi dia tak tahu. Nasi comok. Ada warna mi ada ni. Ha? Ada warna mi ada ni. Warna mi? Ada warna mi ni. Ada. Tak dia. Tak lapar kan? Mantap hati ais dia. Pekat. Mantap hati ais dia. Jumpa apa? Namcha. Teh tu ah. Okey. Phép điêu. Ăn nói. Keo nương. Mấy ba? Teh tu ah. Hah? Teh tu. Teh satu lah. Teh. Lagi satu. Albi. Ni cas semua. Ai, punya earphone sudah hilang. Dia punya earpod clear. Jatuh dalam bah. Tak tahu kat mana. Punya. Ya punya. You ada DJI meh? Iyalah. Wow. Putih sangat tu. Nasi berapa ni? Dengan mana muka? Memang. Belum siap lagi. Belum siap lagi. Belum mandi. Hah? Pegang nanti ada tukar lens. Ya dah. Tapi yang first thing earphone sudah hilang. I sudah check kalau reprise macam 300 sampai 600. Oh, okay. One side. One side. Ah, Earpod untuk Apple punya. yes. Ini nasi apa ni? Boleh lah. Nasi campur. Nasi campur. Ni kita ada nasi kaumok, kita nasi campur dengan nasi apa tu tak? Nasi pulut dengan ayam. So kita ambil nasi kaumok lah. Nasi kaumok Kita mai ke tempat orang, kita kena rasa kelainan. Kita tak boleh benda yang kebiasaan. Nasi campur tu biasa. Cuma lauk dia mungkin berbeza sikit lah. Ini tu kita punya Big Boss. Big Boss kita. Sana Big Boss kita tengah makan dengan santai. Ini dia nasi komok ni. Kita tengok dia punya. Satu kok sama. Komok. Aku main pantai lah cakap bahasa kita. Dia faham tak faham tak tahu lah.
Dan kalau dia tak faham, kita check Syah translate lah tu English dia. Tapi so far dia faham lah, okey. Melo ais. 80 boleh tadi. Okey, terima kasih. Sama agak bismillahirrahmanirrahim. Oh. So kita try dia punya nasi kaumuk. Ini cik ais. Alhamdulillah. Dia padu pekat. Bismillah. Sos dia jangan tinggal. Dia sos dia tak ada tinggal kan? Dia no. Sos dia tak ada tinggal. Wajib. Sedap. Allah. Belakang kepala. Belakang kepala Z. Sebelum Z belakang tu tiang tu. Ada dia tak plastik tu. Oh tu orang kena banyak tu. Panas. Bulu ayam abang. Ya. Bulu ayam. Cakaplah sikit, angkat saja. Cakap sikit. Hello. Hi kita. Hi Yuki. Hi you all. I love you all. Hai tu pun nak kena ajak. Dulu ni. Abang ambil satu set sini, ambil satu set. Tak abang. Pasang. Ambil tu ya. Ambil dia. Dia tunjuk bau. Dia tengkuk tu. Ayam itu bilang pun. Bawang goreng. Kena kepala timun. Awak ada? Bakunya timun. Ada timun tak apa, kena kepala timun. Kepala timun. Baik. Baik dia kulit. Kulit ni. Boleh abang. Buat kapal bunuh, kulit masih steady. Ini tak betul. Jom. Bah ada bunyi ya. Ikut ikut. Okey. Kau makan apa? Tengah hari. Boleh makan air ketul. Okey, Tati. Lah. Hai. Okey. So mana orang tu hilang? Dia memang kalau pakai GoPro memang kena on sentiasa. Tak. Aku on je sebab aku nak dapatkan raw footage. Randomly footage. Okay. Tengok baju lah, Mat. Tengok baju lah. Tengok baju lah. Ni semalam kalah kan. Dia tu terus main gol lipik. Alamak. Baru nak seronok-seronok. Kena sedih pula. Kita dah sampai ke Pak Bara, area Pak Bara Mall Pak Makan ramai-ramai dengan inilah trip company kita hari ni. Lagi kita akan naik. Sebelum naik tu ada yang tak sempat nak tukar duit Thailand, Thai Baht. Dah boleh tukar ke Thai Baht dan untungnya kita lah ni Thai Baht rate kita dah capai RM1 ni dah dapat 8 lah. 8 lebih lah.
So boleh berbelanja dengan tenang. Namun kepada yang nak masuk ke dalam pulau, Polipe, kalau boleh lah beli stok siap-siap. Jangan contoh nak beli ayam tin ke, makanan ke, apa sikit yang ada dekat 7E tu beli siap-siap dalam sebelum masuk pulau lah. Sebab bawa masuk dalam pulau dia harga jadi double. So prepare siap. Cuma masalah yang akan dihadapi kepada orang yang suka minum ais, dalam tu sangat susah nak dapat ais lah. Okey. Bas pun dah on. Dia kerok dulu, kita naik bas. Go bang. Dudut. Oh my god. Terima kasih, makanan sedap. Alhamdulillah, makanan sedap. Makanan puas hati. Makanan mantap. Kita punya tour guide pun nice. Kan ramah. Lepas tu dia bagi suggestion pun. Sebab kami agak liga masuk ni, agak kejap masuk. Jadi dia punya arrangement pun tak ada kelam kabut sangat. Mantap jugalah. Makanan sedap ah, makanan sedap ah. Sedap. Sedap ah, mantap ah. Mantap ah, makanan pun sedap ah. Boleh. Ayam kipas tekok. Ayam kepot tengkuk. Ayam langat lori. Tapi sedap. Itu melawak, itu melawak.